Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Geng bayang semua, pada hari ini Shadows tak akan berkongsikan 3 kisah seram, tapi satu kisah yang penuh dengan pengajaran, kisah-kisah seramnya dan fokus kepada satu individu ni di mana akibat terdesak beliau telah melakukan satu perkara yang dia bakal menyesal. So sekiranya geng bayang semua nak tahu apakah pengalaman ataupun kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, Shadows pun tak nak buang masa, so jom kita perdengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Dunia ni hanyalah pentas dan kita adalah pelakonnya. Setiap hari kita dipertontonkan di social media, televisyen dan mana-mana tempat lah, bermacam-macam jenis konten yang dipertayangkan. Tolak ke tepi lah konten dokumentari ke, konten seram ke apa semua, tapi Shadows nak fokuskan pada konten-konten yang menayangkan kemewahan. Kadang-kadang kita tengok dekat social media orang yang mempunyai rumah ataupun kereta yang besar, pakaian yang mewah, barang kemas, dan tambah lagi mereka yang melancong ke luar negara, ke tempat-tempat kadang kita tak mampu untuk pergi. Dan kita sebagai orang biasa yang menanti gaji setiap bulan, kadang terfikir nak beli sesuatu barang pun risau, sebab takut sekiranya terbeli benda tu tanpa berfikir ke apa, tanpa kira bajet, tak cukup duit untuk tahan sampai gaji yang seterusnya. Tapi apa kata kalau Shadows katakan kesemua kemewahan yang ditayangkan sebenarnya lebih kepada, orang kata, indah kabar dari rupa. Sebab apa yang kita tengok tu hanyalah highlights. Kepada korang yang mana tengok bola ke apa, kan ada momen-momen highlight. Begitu juga dengan social media, menayangkan momen yang menunjukkan kemewahan-kemewahan tersebut. Tapi pada hakikatnya, diorang pun lebih kurang sama je macam kita. Semak dalam fikiran, fikirkan bermacam-macam benda. Tapi apa kena-mengena apa yang Shadows bahaskan dengan kisah yang Shadows nak kongsikan pada hari ini? Di sinilah salah seorang individu yang bernama Azli, seorang jurujual di sebuah syarikat yang supply barang-barang hospital. Contohnya seperti mesin MRI ataupun mesin cek darah tinggi, semua benda tu. Dia ni lah jurujual yang pergi ke hospital, ke klinik untuk menayangkan ataupun jual lah mesin-mesin yang baru ataupun lebih bagus daripada apa yang digunakan oleh hospital tersebut. Azli yang dah bekerja dengan syarikat tu hampir 2 tahun, dan Azli ni juga bukanlah seorang yang hebat dalam menjual barang-barang dia lah, ataupun barang-barang syarikat tu. Tapi si Azli ni bersyukur sebab walaupun begitu tak dapatlah allowance besar daripada menjual barang-barang tu, dia still dapatlah gaji bulanan dan masih lagi ada kerja. Tapi kerja si Azli ni berat. Dia kena pergi hadap ke hospital-hospital, buat temu janji semua benda bagai untuk menjual peralatan tersebut. Kadang-kadang ni sambil si Azli drive di kawasan bandar, semua dia tengok sekeliling dengan bangunan yang cantik, rumah besar, kereta sports, motor superbike dan macam-macam lagi kemewahan dia nampak. Kadang dia terfikir, bilalah nasib aku akan bertukar seperti nasib diorang. Tak payahlah aku fikirkan setiap hari nak kena bangun
pergilah jumpa orang-orang tertentu jual barang baru dapat makan gaji. Tapi apakan daya, nak tak nak, Azli kena teruskan dengan kerjanya. Dan Azli ni kadang-kadang dia consider macam kurang bernasib baik sikit lah dalam menjual peralatan-peralatan hospital ni. Kadang-kadang dia dapat temu janji dengan sesebuah hospital, dan bila dia sampai dekat sana, si Azli ni seolah-olah seperti tak dipandang. Orang pun nak tak nak layan dia. Dan kalau kau tak ada connection yang bagus, kan, contohnya syarikat tu tak dikenali ke apa, pihak-pihak hospital ni takkan membeli barang-barang yang dijual oleh jurujual tersebut. Tapi di sinilah sepatutnya Azli yang merupakan seorang jurujual dari syarikat tu akan cuba meyakinkan hospital tu yang kenapa barang diorang terbaik. Tapi hari demi hari si Azli dah tahu dah, confirm bila dia pergi diorang akan dengar buat seketika. Tak sampai beberapa minit kemudian diorang akan bagi tahu yang diorang tak berminat dengan peralatan yang dijual oleh syarikat yang si Azli ni kerja. Namun Azli bukanlah seseorang yang menyerah kalah, sebab dia tahu kalau sekiranya dia dapat jual satu peralatan tu, allowance-nya besar. Sebab barang-barang ni bukanlah barang yang murah, mahal. So mungkin dia akan dapat komisen dalam 10%, 5%, tengok pada keadaan. So pada waktu yang sama, disebabkan si Azli ni fikir walaupun dia tak dapat nak jual banyak barang, tapi sekurang-kurangnya dia dapatlah gaji daripada syarikat. Sampailah pada satu momen ni di mana syarikat ni telah memberitahu kepada semua jurujual mereka, sekiranya diorang tak mencapai KPI, kira menjual barang-barang tertentu dengan harga yang diorang dah set, diorang akan dilepaskan oleh syarikat tu. Dan di sinilah Azli dah mula semak. Kesemua rakan-rakan sekerjanya semua okey, no problem. Azli ni seorang saja yang menghadapi banyak masalah bila menjual barang-barang hospital. Dan Azli diberikan masa 3 bulan untuk pastikan dia dapatlah segala sales yang dia boleh. Kalau tidak, dia akan dibuang daripada syarikat tu. Azli dah mula semak. Dia cubalah cari mana-mana klien yang ada. Tanyalah rakan sepekerjanya, kod-kod boleh kongsikan klien-klien diorang. Tapi hidup sebagai seorang jurujual ni memang agak susah. Sebab kalau diorang dah buat keuntungan daripada satu hospital ni, diorang pun tak naklah keuntungan tu pergi kepada orang lain. Kebanyakan pentingkan diri sendiri. Bukan semua, tapi kebanyakan. Alright, Cik Dos just nak bagi tahu lah, kok ada jurujual yang tengah tengok ke apa kan, nanti fikirkan apa pula aku kongsi aku punya network ke. Just nak perjelaskan. Alright, bulan yang pertama telah berlalu. Si Azli masih lagi tak dapat menjual apa-apa barang. Dan bulan kedua hampir ke penghujung, tinggallah sebulan lagi. Dan bos Azli ni dah memberi amaran, kau dah tinggal sebulan lagi dan sales kau tak segempak rakan-rakan sekerja kau. Kau better backup maksudnya kira buatlah apa yang patut kan, ataupun kau akan dilepaskan. So ini membuat si Azli ni dalam keadaan terdesak. Nak tak nak dia fikirkan, aku nak kerja ni sebab kerja ni sebenarnya gaji dia lumayan, and plus dengan kegawatan ekonomi lah apa semua bagai, nak cari kerja bukanlah satu benda yang mudah. So sampai satu hari ni Azli pergilah lepak minum dengan salah seorang rakannya yang memang rapat zaman sekolah. Dan rakan si Azli ni tengok yang Azli ni dalam keadaan semak. Walaupun tengah lepak, tengah bersembang semua, raut wajah si Azli ni tak lari lah. Memang boleh tahu yang dia mempunyai masalah. So rakan si Azli ni pun tanyakan kepada Azli, apa sebenarnya yang kau tengah semak sekarang ni? Azli pun menceritakan kepada rakan baiknya tentang cabaran yang dialami. Selepas mendengar luahan perasaan yang dialami oleh si Azli, rakan si Azli ni memberi satu jawapan yang paling tenang. Dia bagi tahu Azli, relax aku ada cara. Mungkin kalau kau guna cara ni, boleh jadi barang-barang yang kau nak jual ni confirm akan laris. Orang akan nak beli kat kau. Azli pun tanyakan, cara apa? Macam mana aku nak tahu cara ni kan? Semua benda lah dipertanyakan. So rakan si Azli ni pun bagi tahu
yang dia kenal dengan seorang macam bomoh ni yang pandai dalam bab memberi seseorang tu nasib yang baik. Macam tu pula kan. So Azli dah start fikirkan, boleh ke, betul ke benda-benda ni kan. Azli tentu tak fikirkan, dia dah tolak ke tepi lah, agama ke apa ke, sebab member dah dalam keadaan terdesak. Dan bila seseorang itu berada dalam keadaan terdesak, dia dah tak fikir apa lah. Dia nak pastikan yang dirinya selamat daripada apa-apa bencana yang berlaku. So Azli pun mulalah bertanyakan bermacam-macam soalan dan memang terbukti yang bomoh ni boleh membantu si Azli. So Azli pun tak nak buang masa, bagi tahu dengan rakannya bila dia boleh pergi berjumpa dengan bomoh tu, bila rakan dia boleh bawa pergi. So rakan cakap, relax Mat, bagi aku buat temu janji dulu dan lepas tu kita geraklah sama-sama. So dalam masa beberapa hari macam tu, temu janji telah dilakukan dan Azli dan juga rakan baiknya pun pergilah ke satu kawasan ni yang agak terpencil daripada kawasan bandar untuk berjumpa dengan bomoh yang kononnya boleh membantu Azli dalam menjual barang. Sesampai dekat situ, Azli terkejut. Dia nampak macam satu kedai yang biasa, tapi dalam kedai tu jual bermacam-macam benda yang pelik. Tangkal, malah ada patung lah, semua benda tu. Azli tanya, kau biar betul dia ni boleh tolong aku ni? Lain macam aku tengok kedai dia. Rakan si Azli ni pun meyakinkan dia yang bomoh ni telah membantu ramai orang mencapai apa yang diorang hendaki. So Azli pun tak sabar. Dia macam, yes, okay, inilah kemungkinan, akhirnya peluang yang dia dapat buktikan kepada syarikat dia yang dia boleh jual barang-barang peralatan hospital. Diorang pun sampai dan diorang didatangi oleh seorang bomoh berpakaian aneh, berserba hitam dengan tanglong pula kat badan, pelik sangat kan. Dia macam tasbih besar kan, blok-blok besar tu dia pakai dekat leher dia, semua benda bagai. Dan dia pun mengalukan mereka berdua masuk ke dalam. Seeloknya masuk, pintu kedai tu semua ditutup dan bomoh tu bertanyakan kepada Azli apakah niat dia datang ke kedai dia. Azli pun menceritakan dari A ke Z pengalaman dia, apa yang dia nak, semua benda lah, dan bagi tahu yang dia dalam keadaan yang teramat terdesak dan perlukan bantuan bomoh ni. Bomoh ni pun cakap, aku tahu apa yang boleh membantu kamu, tapi kita kena buat sesuatu dulu. Azli pun jam, nak kena buat apa kan. So katanya bomoh ni ada satu tangkal ni dalam bentuk botol yang kecil. Dalam botol tu penuh dengan minyak ke apa, berwarna pekat merah kehitaman, dan ada di dalamnya macam ada mantra ke atau apa benda entah, dan macam kertas kat dalam tu. Dan bomoh tu bagi tahu kepada Azli, selagi kau bawa benda ni ke mana-mana bila melakukan kerja kau, dia percaya apa yang kau lakukan akan menjadi. Azli dah excited, fikirkan, okay Cun, aku dah ready. Dia terus hulurkan tangan untuk ambil benda tu. Bomoh tu cakap, let lo, kena tanya dulu whether kau ni sesuai ataupun tidak untuk dapatkan benda ni. So Azli pun iakan saja, dia tak tahu apa yang bakal dilakukan. Dia pun menantilah. So bomoh ni pun startlah upacaranya dengan bacaan-bacaan mantra yang bercampuran dengan macam bahasa Thailand, bahasa Sanskrit, entahlah, bahasa yang tak dikenali oleh si Azli. Dan kemudiannya si Azli diberi macam satu, bukan mangkuk ke apa, tapi satu benda di mana dia kena lepaskan, dia kena macam bagi tahu hajat dia ataupun niat dia, lepaskan biar dia jatuh atas lantai, dan benda tu akan menunjuk sama ada Azli layak ataupun tidak mendapat tangkal tersebut. So Azli pun memegang benda tu, dia melafazkan niat dia, apa yang dia nak, dia pun lepaskan benda tu. Dan pada ketika itu Azli tak tahu apa yang dimaksudkan apabila dia lepaskan. Kira benda tu jatuh atas lantai, pecah, dan bomoh tu cakap yang benda ni, which is tangkal tu, menerima ataupun bersetuju dengan apa kehendak si Azli. Azli bila dengar benda tu, dia pun excited lah. Aku terpilih, benda tu nak dekat aku. So Azli pun cuba mencapai benda tu.
Bomo cakap, lag lu, ada satu lagi benda kau tak buat. Bomo ni tak settle lagi. Ingat dah settle lah. Rupanya tinggallah pengeras ataupun bayaran. So nak tak nak, si Azli ni dikenakan bayaran sebanyak RM3,000 untuk tangkal tu tau. So Azli pun keluarkan segala duit yang dia ada, boleh dikatakan savings dia lah. Dia bagi lebih daripada RM3,000 sebab dia yakin yang kononnya tangkal tu boleh membantu dia. Selepas memberi duit, si Azli ni pun ambil tangkal tu dan dia tanyakan kepada Bomo sama ada dia perlu lakukan apa-apa ataupun tidak. Bomo tu cakap tak perlu, just bawa tangkal tu ke mana-mana yang dia nak ketika melakukan tugasnya, dan semua benda yang dikehendaki olehnya akan menjadi. So malam tu si Azli pulang ke rumah dengan wajah yang tersenyum, tak sabar menanti keesokan hari untuk lihat sama ada apa yang dia telah bayar berbaloi ataupun tidak dengan menggunakan tangkal tersebut. Tibanya keesokan hari, Azli dengan rasa tak sabar untuk mencuba tangkal yang baru dibeli oleh Bomo tu, nak tengok sama ada nasibnya bakal berubah ataupun tidak. Seperti yang Shadows katakan, dia telah buat temu janji dengan sebuah hospital untuk menjual barang-barangnya, dan pada waktu pagi dalam pukul 10 macam tu, dia pun sampai dekat hospital tu. Kali ni berbeza dengan hari-hari yang sebelumnya. Selalunya si Azli ni akan menunggu di kawasan lobi hospital sampailah orang marketing ke ataupun admin hospital tersebut berjumpa dengan si Azli dan bawalah ke pejabat ke apa untuk membincangkan barang yang nak dijual. Kali ni si Azli tak payah nak tunggu lama. Dia seelok saja disampai, dia disambut oleh orang ataupun majikan yang nak beli barang tu. Terus dibawa ke pejabat dan tanyakan kepada Azli apa barang yang dia nak jual dekat hospital tu. Azli pun bagi tahulah mesin sekian semua, dan pihak majikan hospital tu seolah-olah macam terkena pukau macam tu tau. Lalai dengan apa yang diberitahu oleh si Azli. Dan yang lagi dahsyat, selepas Azli dah explain semua benda, dia tanya okey sama ada pihak hospital ni nak beli ataupun tidak. Pihak majikan tu terus bagi tahu beli. Tanpa berfikir, tanpa nak bernegosiate harga ke apa, dia terus cakap sanggup beli. Contohlah mesin tu RM100,000 dia orang beli. Tak ada pengurangan harga atau apa-apa tau. Azli terkejut. Tak sangka selama 2 tahun dia bekerja dekat situ, dia berjaya menjual satu barang yang agak mahal. Selepas selesainya deal tu, Azli tak sabar untuk pulang ke pejabat dan memberitahu kepada bos dia yang dia dah berjaya jual satu mesin ni yang mahal. Selepas tunjuk benda tu, bos dia still macam, yelah, alah, baru sekali je, lepas ni mungkin belum tentu ada. Tapi di sinilah banyak perubahan yang berlaku. Setiap kali Azli keluar untuk menjual barang-barang peralatan hospital ni, Azli dapat menjual ke semua mesin yang berharga mahal. Dan hari demi hari juga si Azli duk mentunjuk kepada bos dia, tengok aku dah jual barang ni RM150,000, RM200,000. So automatically allowance ataupun bukan allowance, commission si Azli ni pun bertambah naik. Bos si Azli pun bangga dengan si Azli. Fikirkan, wah, kau dah memang ubah cara kau dah jual banyak barang sekarang ni. Azli pun happy lah, sebab hampir setengah bulan macam tu sebelum dia dilepaskan, dia berjaya kalahkan ke semua rakan-rakan sekerja. Dia terus menjadi top number 1 salesman dekat syarikat dia. Azli ni pun happy lah dengan duit commission yang dia dapat. Dia start beli barang-barang yang mahal, makan di restoran mewah. Rumah sewa yang biasa yang pada awalnya yang dia stay, dia sewa rumah yang lebih mewah jugalah. Senang cerita macam tu. Tinggal kereta je dia belum jual dan beli kereta yang lebih baru. Tinggal tu je. Tapi
dengan kesemua kejayaan yang si Azli ni dapat, akan ada benda yang tak diingini berlaku. Sepanjang hampir setengah bulan si Azli ni jual barang-barang ni, Azli tak mengalami apa-apa benda yang tak diingini tau. Dia dapat tidur relax, tenang. Sampailah satu momen ni di mana pada satu malam sedang Azli tidur, nyenyak tidur, tiba-tiba Azli dikejutkan dengan rasa sakit di bahagian dadanya. Risau fikirkan kemungkinan serangan jantung ke ataupun sakit-sakit yang lain lah. So Azli pun pergi ke tandas sebab dia rasa badan dia ataupun dadanya terasa pedih. Si Azli ni pun selak bajunya nak tengok apa yang berlaku. Bila dia tengok dekat bahagian dadanya, alangkah terkejut bila dia nampak lebam-lebam yang fresh berada di atas dadanya. Si Azli mula bertanyakan mana datangnya lebam-lebam ni kan. Tak adalah dia pergi buat aktiviti-aktiviti yang lasak ke apa. Tapi Azli cuba fikirkan mungkin cara dia tidur, mungkin sesuatu yang berlaku yang dia tak sedar. Semua benda tu lah. So Azli pun abaikan dan masuk tidur. Dan pada keesokan harinya dia pun buatlah kerja macam biasa dan semuanya elok. Tapi malam demi malam bermacam-macam perkara aneh berlaku. Pada awalnya seperti mana Syadus katakan tadi, berlakunya lebam-lebam di badan, kemudian datangnya mimpi-mimpi yang aneh. Dikatakan pada suatu malam ni si Azli sedang nyenyak tidur, dia termimpikan sesuatu. Si Azli berada di dalam sebuah bilik yang gelap, seumpama seperti bilik dia sendiri, tapi tak ada katil, tak ada perabot, tak ada apa. Dan di satu sudut di dalam bilik tu, Azli dapat nampak seseorang, tubuh seseorang yang duduk bercangkung membelakangi si Azli ni, dan kedengaran seolah-olah seperti orang tu menangis tau. Apabila Azli cuba menghampiri, kelibat orang tu hilang secara tiba-tiba. Azli berasa pelik. Dia pun mula mencari. Bilik dia tak adalah besar mana, kecil je. Tapi kelibat makhluk yang si Azli nampak berganjak dari satu tempat ke satu tempat. Sampailah satu momen di mana dia tak dapat cari di dalam biliknya. Azli fikirkan mungkin dah tak ada lah. Tapi apabila Azli pandang ke atas, apa yang dia nampak, rambut yang panjang sedang jatuh ke bawah, dan Azli dapat nampak satu raut wajah yang menyeramkan. Apabila Azli nampak wajah tu, dia terus tersedar daripada tidurnya dalam keadaan berpeluh, dalam keadaan yang ketakutan. Azli pun pergi ke tandas, membasuh mukanya, dan sekali lagi Azli perasan tangan belah kirinya penuh dengan lebam. Bukan satu tumpuk ke dua tumpuk ke, bukan. Dia satu bekas yang besar lebam dia, berwarna hitam kebiruan macam tu. Disebabkan risau pada keesokan hari, Azli pergi ke klinik untuk cek. Tapi bila doktor cek, tak ada apa-apa yang merisaukan. Dan doktor pun tanyalah sama ada Azli ni terjatuh ke, terlibat dalam kemalangan ke. Azli cakap tak ada pun. So doktor tu fikirkan kemungkinan Azli sambil tidur tu terjatuh ke apa, dia tak sedar, dan lepas tu sambung tidur balik ke apa, dan sebab itulah berlakunya lebam tu. So Azli pun malah nak fikir balik. Dia pun buatlah kerja dia macam biasa. Tapi tiap-tiap malam si Azli mengalami gangguan yang berbeza. Pada suatu malam ni, sedang si Azli menyiapkan makan malam, Azli terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. Bau seperti bangkai, macam bangkai tikus ke apa, berlingkaran di dalam biliknya. Dia duduk mencarilah kot-kot ada tikus yang mati di dalam, apa orang kata, pipe-pipe ke ataupun di storeroom ke, semua benda tu. Bila dicari, tak jumpa apa-apa. Dan yang lagi epic, bau tu bukan melekat dekat satu kawasan. Di mana si Azli ni pergi, dia akan bau bauan yang kurang menyenangkan. Malah even dikatakan sampai dia keluar daripada rumah, pergi ke dalam keretanya pun si Azli ni dapat bau benda tu. Azli dah jam, dari mana datang bau ni? Dia pun cucilah rumah dia, klorokkanlah apa semua, bau tu tetap tak hilang. So tak nak, dia terpaksalah
redha je lah, terima je lah seadanya. Tapi dalam fikiran si Azli tak terfikir langsung berkenaan dengan tangkal yang dia ada tau. Sebab kemana-mana sahaja si Azli ni pergi, dia akan simpan tangkal tu di dalam beg dia. So again, Azli meneruskan kerja ni seperti biasa. Tapi rakan sepekerja si Azli bagi tahu yang Azli ni dah nampak berbeza. Berbeza dari segi apa? Katanya Azli nampak macam sakit. Mukanya kurus, matanya macam membengkak, nampak tak sihat. Malah ada yang kata, Azli, rambut kau keguguran ke apa? Nampak macam botak ke? Sampai ke level tu. Tapi bagi Azli, dia tak nampak semua benda tu. Dia nampak elok macam diri dia. Tapi dalam, dia dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Dia tak tahu apa, tapi dia tahu ada benda yang tak kena. So pada suatu malam ni, semasa dah selesai kerja-kerja ni pejabat, si Azli ni nak pulang ke rumah. Dia pun masuk ke kereta ni seperti biasa, tapi kereta dia tak boleh start. Ada problem lah. So Azli fikirkan, kau ni, aku memang tukar kereta ni. Aku dah plan lah nak beli Mercedes. Level macam tu, nak beli Mercedes terus. So Azli pun keluar daripada keretanya. Kononnya nak naiklah taksi ke apa. Tapi seelok sahaja Azli bergerak 3 ke 4 langkah daripada keretanya, kedengaran sesuatu mengetuk tingkap keretanya. Azli pun pandang lah. Tengok, ada sesiapa ke yang masuk dalam kereta aku? Bila Azli tengok ke dalam kereta, tak ada sesiapa pun. Tapi yang lagi dahsyat, sambil dia tengah cek kereta dia, kedengaran ketukan yang datang daripada bonet kereta, daripada kawasan enjin, bahagian tepi, semua benda tu lah. Dan Azli cek semua bahagian di keretanya, tak terjumpa apa-apa. Dan pada ketika itu, entah kenapa Azli terfikir, mana aku letak tangkal aku lah. Dia cek dalam beg dia, tak jumpa. Dan baru dia teringat yang tangkalnya berada di dalam dashboard kereta. Dia pun masuk ke keretanya, ambil benda tu, dan kemudian bila nak bergerak jauh daripada kereta, tak ada dah bunyi ketukan tersebut. Pada keesokan harinya, bila dia panggil mekanik untuk cek kereta dia elok, boleh start, no problem. Azli jam, padahal kita aku buat hal semalam, padahal benda semua elok. So Azli pun fikirkan, tak apalah, bawa lah pergi bengkel just untuk cek sekali lagi sampai tak ada apa-apa. Tapi semuanya elok. Dan disebabkan insiden tu dah berlaku, Azli decide untuk ambil cuti untuk hari tu, pulang ke rumah untuk merehatkan badan. So pada waktu siang, dalam pukul 3 macam tu, Azli buat keputusan untuk just rehatkan badan lah. Sebab tiap-tiap malam Azli diganggu oleh bermacam-macam benda yang aneh, benda yang tak masuk akal, yang membuatkan si Azli ni tak tenang tidur. So since pada waktu siang, dia mengambil peluang ni untuk tidurlah, rehatkan diri. Tapi berlakunya sesuatu yang aneh. Tengah si Azli tidur, tiba-tiba mata ni terbuka. Dia tengok dia berada dalam biliknya. Tapi apa yang berlaku kemudiannya, Azli sedar yang dia tak boleh gerak langsung badan dia. Dan bila dia tak boleh gerakkan badannya, dia start risaulah, fikirkan apa yang dah berlaku. Dan kemudiannya, dari satu sudut di dalam biliknya, dia nampak satu makhluk, rambut yang panjang, sama seperti apa yang dia nampak dalam mimpinya, menghampiri Azli. Makhluk tu terus lompat ke atas perut si Azli ni. Azli sampai nak termuntah, tapi disebabkan badan dia tak boleh bergerak, dia hanya mampu menahan. Mata dah berair tau. Dan kemudian Azli dapat nampak wajah makhluk tu yang mereput dengan senyuman yang sinis mencekik si Azli. Azli ni dah risau. Dia cubalah fikirkan bermacam-macam, cuba nak gerakkan badan dia, tapi still tak boleh. So Azli cuba benda paling basic, paling minimum untuk menggerakkan jarinya. Dia cuba sampailah dia berjaya. Dan apabila dia berjaya untuk menggerakkan badannya, tiba-tiba Azli seolah-olah macam mimpi, bangun dari tidurnya. Dia tengok kawasan sekeliling, tak ada apa-apa. Tapi dia sedar yang baju yang dipakainya terlipat ke atas. Dan yang lagi dahsyat, bila dia cek di cermin, bahagian tengkuk dia ada bekas seperti ada seseorang yang mencekiknya, dan seluruh badannya penuh dengan cakaran. And entah kenapa pada hari tu juga Azli dah mula risau. And time ni lah dia fikirkan, adakah kemungkinan besar ia berpunca daripada tangkal yang dia beli tu. Azli pun cari tangkal tu, dan bila dia tengok secara detail lah, Azli rasa tak sedap hati. Sebab tiap kali dia pegang benda tu, dia dapat rasa ada sesuatu yang tak kena.
bulu romunya start meremang. Dia dapat dengar bisikan. Kawasan di dalam rumahnya menjadi malam. Azli terus call rakannya, katanya dia nak jumpa bomoh tu balik and nak pulangkan benda ni. Dia dah tak sanggup dengan gangguan-gangguan yang berlaku ke atas dirinya, benda-benda aneh semua. Tak apalah, dia tak dapat jadi jurujual yang hebat pun, no worries. Yang penting aku keluar daripada keadaan semak ni sekarang. Rakan Cik Azli ni pun setuju. Diorang pun bergeraklah pergi ke tempat bomoh. Seelok saja sampai dekat sana, alangkah terkejut mereka berdua apabila kedai yang diorang pergi tu dah tak ada dekat situ. Satu papan tanda yang besar yang tulis untuk disewa. Azli dan rakannya pun tanyalah kedai-kedai berhampiran, tanyakan ke mana hilangnya tuan punya kedai. Masing-masing cakap yang dia dah dihalau. Malah ada grup-grup alung macam tu datang ke kedai tu meminta bayaran, dan beberapa hari selepas tu tuan punya kedai menghilangkan diri. Sampai ke hari ni tak terjumpa. Azli dah start risau. Dia dah fikirkan macam mana dia nak buangkan benda ni. Sebab dia tahu benda ni tak boleh dibuang merata-rata ataupun tak boleh buang sekut suka hati. So Azli pun tak tahu apa nak fikirkan pada ketika itu. Dia just bagi tahu rakannya, tak apalah, balik dulu and nantilah kita fikirkan cara macam mana nak buat. So seelok saja Azli sampai ke rumah, dia pun letaklah tangkal tu di dalam dashboard seperti mana dia letak dulu, tutup, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia dapat dengar bunyi ketukan sekali lagi daripada keretanya. Begitu kuat. So Azli pun pergilah dekat keretanya. Kali ni bukan ketukan yang dia dengar, tapi macam cakaran yang datang daripada dalam kompartmen dashboard keretanya. Bunyi cakar tu lah. So Azli ni pun buka lah dashboard tu. Bila dia tengok, tangkal ni masih lagi berada dekat dalam, tapi nampak bekas-bekas cakaran yang entah dari mana. Semak dengan situasi pada ketika itu, walaupun beliau dah ada bermacam-macam benda, rumah yang selesa, pakaian mewah, handphone barulah, semua benda bagai, hidup dia tak tenang. Azli decide untuk memandu berseorangan just untuk mengambil angin. Sampailah satu momen sedang dia memandu pada lewat malam. Pandu punya pandu, di sisi cermin keretanya, cermin belakang itulah nak tengok, Azli ternampak ada satu bayangan yang duduk di bahagian kirinya, dan bayangan tu kelihatan jelas. Dan Azli tahu dia bukan dalam keadaan mimpi ke apa, dia memang sedang dalam keadaan terjaga dan dia nampak makhluk tu. Azli ni terus pemecut tanpa hala tuju, entah ke mana lah kan. Sampai satu momen kereta dia tiba-tiba rosak. Apabila keretanya tiba-tiba rosak, si Azli ni pun cubalah duduk dalam kereta dulu, sampailah tingkap keretanya diketuk. Bila Azli pandang keluar, sekali lagi Azli nampak wajah yang menakutkan, wajah yang mereput dengan senyuman sinis. Tapi yang lagi apik kali ni bersuara, "Kenapa kau buat aku macam ni?" Azli dalam ketakutan yang teramat sangat menekap mukanya sambil menjerit, dan kemudian sekali lagi dia dengar ketukan di tingkap cermin keretanya. Dan apabila si Azli ni beranikan dirinya untuk pandang keluar, alangkah terkejut. Kali ni dia bukan nampak makhluk tu, tapi dia nampak seorang lelaki berpakaian jubah putih berketayap, cuba nak tanyakan apa yang sedang berlaku sebab si Azli ni menjerit-jerit. So Azli ni pun buka pintu and bagi tahu lah dia yang dia berada dalam keadaan tidak tenang, semua benda tu. So lelaki ni yang berjubah putih ni bagi tahu kepada Azli, macam ni lah, kita jalan dalam lebih kurang beberapa meter macam tu, ada satu surau dekat situ, and katanya gurunya masih berada dekat situ, seorang ustaz pakar lah. So Azli ni pun setuju dan pergilah ke surau. Sesampai dekat situ, Azli nampak macam okey lah, kawasan yang lapang, semua benda tu, tapi dia rasa panas. Dia rasa panas. Bila dia cuba jejak kakinya masuk ke surau tu, si Azli ni rasa seolah-olah macam nak menjerit. Tapi entah dari mana datang seorang ustaz ni, seorang ustaz tua, menghampiri si Azli, pegang tangannya dan terus tarik masuk ke dalam surau. Dan seelok saja dia masuk dalam surau, keadaan jadi berbeza. Dalam keadaan semak semua benda bagai, Azli tiba-tiba berasa tenang. So ustaz tua tu, pakcik tu, tanyakan kepada Azli apa yang dah berlaku. Azli pun ceritalah dari A ke Z. Ustaz tu hanya mampu menggelengkan kepalanya. Fikirkan
sanggup kamu buat benda-benda macam ni? Adakah kamu tidak fikirkan akan agama kamu yang sampaikan kamu sanggup mensyirikkan Allah dengan mempercayai kepada tangkal dengan sangkaan yang boleh membawa tuah? So ustaz tu pun minta lah kepada si Azli tangkal tu tau. Dan entah macam mana Azli fikirkan, kejap lagi saya pergi ambil tangkal tu dekat dalam kereta lah. Tapi seelok saja dia nak pegang cari kunci dalam poket, alangkah terkejutnya bila dia sedar yang tangkal tu berada di dalam poketnya. Azli dalam keadaan kebingungan, tak tahu macam mana benda tu berada dekat situ. Dia pun explain ke ustaz tu just abaikan, suruh bagi dia nak tengok lah tangkal tu. So apabila dia tengok dengan perhatikan dengan jelas, ustaz tu terus tahu yang benda ni adalah sihir hitam, benda yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. So dengan pada saat itu jugalah ustaz tu membuat ruqyah ataupun sesi berubatan ke atas si Azli. Bermacam-macam benda lah cabaran yang dialami, dengan gangguan, lampu terpadam tertutup, semua bunyi ketukan grill lah, dan semua benda tu lah. Dan dikatakan hampir dekat sejam, dekat 2 jam macam tu tau. Dan selepas semua tu selesai, ustaz tu membuka botol kecil tu yang merupai tangkal tu dekat bahagian luar dan mengeluarkan semua inti-inti yang berada di dalam. Minyak yang warna kehitaman merah macam tu disyaki yang itu bukanlah minyak ke apa, tapi adalah darah. Dan mantra yang ada kat dalam botol kecil tu bukanlah ditulis atas kertas, tapi ditulis di atas macam kulit manusia macam tu. So ustaz tu pun menghapuskan benda tu, dan lepas tu disuruh ataupun dinasihatkan kepada si Azli ni untuk terus datang ke surau tu untuk meneruskan perubatan sampailah Azli ni pulih sepenuhnya. Adalah dalam lebih kurang sebulan lebih macam tu barulah Azli ni kembali pulih. Tapi seelok saja Azli ni kembali pulih, skill-skill yang si Azli guna untuk menjual barang semua melingkup. Dia tak dapat jual barang-barang yang dia nak. Dan lepas beberapa bulan macam tu, si Azli ni pun dilepaskan daripada syarikat tu. So dengan kemewahan yang si Azli ada, dengan menggunakan cara yang salah, end up membinasakan dirinya. Atas dasar terdesak, atas dasar nak kaya cepat, Azli tutup semua benda. Agamanya ditolak ke tepi, nilai murninya ditolak ke tepi, dan sanggup mempercayai seorang bomoh yang menjualkan tangkal yang pada awalnya memang berkesan, tapi rupa-rupanya memakan dirinya. Azli insaf dengan apa yang telah berlaku. Walaupun dikatakan si Azli dah pulih sepenuhnya, sekali-sekala tu dia akan nampak kelibat makhluk seolah-olah macam berdamping dengan dia. Tapi mengikut ustaz yang merubati dia, katanya yang dia ni dah clear dah elok dah. Tapi apa yang dialami oleh si Azli adalah satu trauma buat dia. Dan pada waktu tu Azli memang menyesal tak kesudahlah. Dia tahu apa yang dia telah lakukan merupakan satu dosa yang besar, tapi sekurang-kurangnya dia cubalah bertobat dan tidak akan menyentuh benda-benda yang mensyirikkan Allah, benda-benda yang digunakan untuk cepat kaya, terutama benda seperti tangkal ataupun tulisan-tulisan azimat yang di atas kertas digunakan untuk mencapai kekayaan dan juga kemewahan. Alright gamai semua, so begitulah kisah seorang lelaki yang bernama Azli. Niat dia nak jadi kaya, dan juga disebabkan terdesak dengan desakan majikan, si Azli memilih untuk menggunakan cara yang salah di sisi agama Islam dan akhirnya membinasakan dirinya. So geng bayang semua, saya harus tanyakan kepada korang, adakah berbaloi demi orang kata keselesaan yang sementara di dunia ni, adakah korang sanggup gadaikan nilai-nilai korang hanyalah untuk kekayaan yang sementara ni? Shadows harap tak ada lah yang sanggup menggunakan apa-apa cara yang tak elok lah, sihir semua benda tu just untuk menjadi kaya. Sebab ialah rezeki seseorang itu telah ditetapkan, dan kalau katalah kita nak sesuatu benda tu teramat sangat,
Kalau katakan benda tu untuk kau, benda tu tak kisahlah kat mana-mana dalam dunia ni kau pergi pun, benda tu akan datang kat kau. Tapi sekiranya benda tu bukan untuk kau, kau cubalah sedaya mana kau nak, kau takkan dapat benda tu. Tapi kalau kau lakukan seperti mana yang dilakukan oleh si Azli ni, end up membinasakan diri sendiri. Alright, so Shadows harap geng baik semua terhibur dengan kisah yang agak panjang. Satu kisah berkenaan dengan pengalaman si Azli ni. Shadows juga harapkan yang korang dapatlah sikit sebanyak pengajaran daripada kisah ni. Jauhilah daripada sihir. Janganlah sampai terlalu terdesak yang korang lakukan benda-benda yang tak diingini. Dan seperti mana Shadows katakan, hidup ni ataupun dunia ni hanyalah pentas dan kita adalah pelakonnya. Janganlah percaya 100% apa yang kau nampak dekat sosial media, kemewahan seseorang itu, sebab itu mungkin hanyalah gambaran indah yang ditunjukkan, tapi realitinya mungkin beliau pun tengah seksa, tengah merana. Seperti mana Shadows katakan juga, terkadang sesuatu benda yang ditunjukkan dia lebih indah khabar dari rupa. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, bye semua. Piu.